1-0. Kita kira berapa masuk sampai pukul rasi. Kau cuba sepanjang malam kau rakam sampai ni. Ya, aku rasa dia dah bangun dah. Aku rasa dia dah bangun. Tapi dah bangun ni? Dah bangun? Dah? Belum. Cakap dah betul-betul. Kan aku dah tutup lampu semua. Ha? Dia bangun ke? Dia bangun siang. Dah bangun ni? Belum. Nanti tak boleh nanti. Tak dengar tegur lagi. Pindah akan mendengkurnya. Nak buat paranormal ni berdengkur. Kau masuk kan, lepas tu Kau main suruk-suruk dengan Kau main suruk-suruk lah, main suruk-suruk. Kau kena jauh sikit daripada dia dalam radius 5 meter. Lepas tu kau buat lah macam tu, prank diorang lah, prank buat dengkur. Nanti orang ingat apa benda bunyi tu kan. Sekali bunyi dengkur. Macam mana bunyi ni? Tu awak lupa tu. Apa nampak tak? Kopi nampak tak tu? Kan awak lupa tu kan? Ambil. Nanti awak lupa lagi tu. Aku kira dah 2 dah aku kira. Dah 2. Tu, kopi nampak tak sebelah tu? Tu. Besar. Tu. Kan awak terlupa. Awak terlupa kan? Terosak lah. Daripada pagi tadi. Bila dengkau makin kuat, makin banyaklah aku rakam. Kau buat paranormal dengkau. Kau kenakan paranormal, tim-tim paranormal tu lah. Nanti kan satu hari nanti dia akan dihina. Inilah dengan netizen yang jahat tu. Netizen akan dihina lah. Dia sama je macam jenazah. Paranormal ni sama je macam jenazah. Tiap-tiap tahun daripada bulan 1 sampai bulan 12 pasti paranormal mandi jenazah. Itu 2 tu lah. Tapi yang satu tu yang tak berbaloi. Apa? Paranormal tu lah yang tak berbaloi. Kau pergi serang hantu, lepas tu hantu ni serang kau balik. Macam tu. Sama juga kalau mandi jenazah. Kau mandi jenazah yang pelik-pelik, nanti dia akan serang kau balik. Macam tu. Sama. Kan tak ada kesudahan tu. Kan tak ada masa depan nama dia.
Paranormal tu ada masa depan tu satu. Mandi jenazah pun tak ada masa depan, dua. Yang ada masa depan pula. Kalau paranormal dia tak ada masa depan. Sampai jatuh miskin. Tapi kaya lah kadang-kadang yang bagi duit ni netizennya. Apa YouTube lah, YouTube. Kalau video tu cantik, yelah. Kalau video tu tak cantik, habislah. Kena lah, reject. Kalau aku masuk di paranormal tu, aku akan kacau diorang. Kacau diorang lah bunyi dengkur tu. Itu mana nak bully pun paranormal tu. Nampak dia dah senyum. Dia dah tahu aku kena rakam. Tak boleh ni. Dah bangun ni? Ha? Dah senyap ke tu? Dah bangun ni? Apa dia lampunya terbuka tak tadi? Masa awak masuk bilik, nak masuk bilik, lampunya terbuka tak? Lampu dapur. Ha? Tengok. Kan awak dah tu terbuka tak? Kan tadi awak dah nak masuk bilik, tapi nampak lampunya terbuka tak? Ha, siapa bangun? Okey. Nah, nampak kan? 1, 2. Jen kat mana? Okey. 2, 3. Ada masuk balik. Dia terperanjat sikit. Apa yang terperanjat? Memang lah. Ni kalau aku minta beli PS Vita, Jen bagi ke tak bagi? Ha? Okey. Belilah, beli PS Vita, Jen bagi tak bagi? Aku risau kalau dia tak bagi je. Bagi. Ha, itulah aku risau tu. Aku nak main game yang dulu punya. Aku tak adalah main Pokemon. Dah ada banyak game. Ni aku tak main lagi game game Silent Hill yang mula-mula tu, yang ada kucing tu. Tu satu kau tak main lagi. Dua lagi dah. Di satu game apa yang banyak game lagi kau tak main. GTA aku pun dah main tapi tak boleh sampai jauh. Dia dah nak menang dah game tu, tapi sayangnya aku tak boleh selesaikan. Nak kena ada orang. Tapi dia meletup sendiri keretanya. Tu aku malas nak main lagi GTA tu.